Tak payahlah, tak payah jumpa doktor, tak payah, dah banyaklah doktor dah, tak mau, nak balik. Saya ada satu patient, seorang wanita umur 65 tahun, datang berjumpa dengan saya pada satu petang bersama dengan suami dengan anaknya. Tak nak jumpa doktor, nak balik, nak lari, tak mau, menggigil-gigil, menggelupur, tak tentu arah, gelisah, perutnya pedih, minum air setiap 2 minit minus sebab mulut dia kering, dia kata. Tapi mari sini nak buat apa? Nak ubatlah. Nak buat macam mana? Kalau dah semua sakit. Cerita lagi badan semua sakit. Nak buat macam mana? Dah rawat dengan doktor banyak, dah jumpa ustaz dengan bomoh dah banyak kali. Anak dia kata jomlah jumpa doktor Man tengok okey ke tak okey. Dia pun datang. Tak nak jumpa saya, tak nak masuk klinik, ajak balik. Keluar masuk tandas, lepas tu tak puas hati nak balik. Suami dengan anak kata jomlah jumpa doktor Man dulu sekejap supaya kita balik. Dia pun naik. Dia naik, tak nak duduk kat kursi, nak duduk dekat sofa, nak baring, gelisah, tak tentu arah. Tak mau, jom balik. Duduk kat situ, tak tentu arah. Kejap-kejap minum air. Saya tengok tu, saya kata ini anxiety teruk ni. Lepas tu saya kata puan sekejap, puan nak balik kejap je, kejap puan boleh balik ya. Saya bagi ubat sat. Tak payah, ubat dah banyak dah. Tak mau. Saya kata sat lah, try ubat saya satu. Kalau tak baik, tak apa, puan boleh balik percuma. Saya akan kata puan boleh balik kejap, bagi saya setengah jam saja. Saya ambil ubat anxiety, wadah bagi kat dia wadah, dia pun makan ubat. Tak nak doktor, tak nak ubat, tak nak. Dia tak nak, pujuk dalam minit 2 dia makan. Alhamdulillah dia boleh makan. Dia mengidap penyakit ni dah banyak tahun. Anginnya, kembungnya, perut pedih, sendawa. Lepas tu mulut dia kering, tercekik, kepala melayang. Lepas tu badannya panas, makin hari makin panas. Panas dada, panas perut, panas dia punya ulu hati. Bukan tu saja, sejak 2-3 minggu ni dengan muka, dengan kepala, dengan badan semua panas semua. Makin hari makin teruk, badan dia makin kurus. Dia tak makan macam-macam sebab orang kata tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, tak boleh makan minum itu, tak boleh minum ni. Jadi dia cuma makan nasi pun bubuk saja sebab mulut dia kering, dia kata. Tak boleh telan, tercekik kat sini, benda tercekik kat sini. Lepas tu dia cuma makan bubuk dengan ayam, rebus dengan sayur sawi saja. Sampai kurus, kesian. Suami dia tunjuk, ya Allah, dia kata suami isteri saya ni elok, dia kata. Berat badan dia kurus, kering dah, kesian. Saya pun kata, tak apa, insya-Allah kita tengok. Lepas 10 minit, lepas 15 minit, dia duduk elok. Mula-mula dia menggelupuk, baring tak kena, tidur tak kena, duduk tak kena, nak balik, nak bangkit, nak lari dah, tak apa. Saya kata duduk sat. Lepas 15 minit dia duduk tegak. Apa doktor? Doktor nak tanya apa? Suruh tanya lah. Duduk elok. Lepas setengah jam, hilang semua. Pedih hilang, panas hilang, sesak nafas hilang, kepala, mulut kering. Hak tadi nak minum tu kan, dia dah berhenti terus tak minum air terus elok. Lepas 45 minit 1 jam, saya bawa kat dia mi goreng dengan